bateri. This is genuine Apple part. Okay, tadi ada customer datang 13 Pro Max nak tukar bateri sebab bateri ni dah weak dengan back glass pecah. So kita dah buka semua tadi, kita dah baraikan habis, kita dah pasang balik. Ni bateri lama dia, bateri weak, dah weak dah. So kita tukar yang genuine punya high capacity genuine. Yang ni pun tengah run diagnose. Stay tune guys. Okay, lepas kita dah diagnose, dia keluar bateri. This is genuine Apple part. Alright. Okay, sekarang dia dah betul-betul settle. So kita tinggal restart lah. A few moments later. Okay guys, okay, dia dah settle dah. Okay, sekarang ni nak tunjuk korang something. Okay, naik maximum capacity. Tengok, bateri genuine mat. Dia punya backlight dah siap. Kau tengok rapat macam baru, okay.